Panaskan lilin sehingga cair dan kemudian padamkan pemanas bagi mengelakkan lilin menjadi terlalu panas. Pastikan anda memakai sarung tangan terlebih dahulu bagi mengelakkan kecederak seperti terkena lilin panas. Sediakan berus berlainan jenis dan cuba satu persatu terlebih dahulu pada kain lebihan bagi melihat kesan yang dapat daripada berus tersebut. Penggunaan berus sebagai alat ganti kepada canting mampu memudahkan pihak sekolah dan murid yang tidak menyediakan peralatan canting. Selain itu, dengan menggunakan berus, murid mudah untuk mengawal pergerakan tangan mereka bagi menghasilkan garisan lilin. Setelah siap membuat garisan lilin dengan menggunakan lilin warna motif-motif tersebut dengan menggunakan pewarna batik. Setelah keringnya pewarna batik, murid boleh menambah motif esen di keliling motif asal. Selesai mewarnakan motif, pastikan kain anda kering sebelum memulakan langkah yang seterusnya. Bagi mematikan pewarna batik, kain haruslah disapukan dengan sodium silikat. Untuk memastikan sodium silikat kena pada kesemua permukaan kain, anda boleh juga menyapukan di bahagian belakang kain. Setelah menyapukan ke seluruh bahagian, sodium silikat dibiarkan kering selama 1 jam atau lebih. Langkah seterusnya, bilas kain tersebut dengan menggunakan air paip. Langkah terakhir, air dididihkan untuk menanggalkan lilin yang terdapat pada kain. Proses ini diulang sebanyak 3 kali atau lebih sehingga kesemua lilin tanggal daripada kain. Kain dijemur di tempat yang redup sehingga kering.